Best way tapi seram. How? Hai guys, good morning. Sekarang ni pukul 1.48 pagi. Kita nak pergi ke airport. Setiap kali kita nak travel, mesti kita orang akan hantar kucing pergi hotel kan. Tapi kali ni kita tak hantar pergi hotel. Kita panggil pet sitter je datang rumah. Kalau buat survey-survey, rasa macam panggil pet sitter lagi jimat berbanding letak dekat hotel. Sebab kalau hotel, yang tempat Mia ni satu hari RM15 untuk seekor. So Mia hantar 2 ekor jadi sehari RM30. Kalau itu baru sehari RM30. Kalau kita tinggal dia 4 hari, RM120. Tapi kalau pagi pet sitter, sekali datang RM35. Mia suruh dia 2 kali datang, so RM70. Itu sahajalah bebelan di pukul 2 pagi ini. Kita jumpa dekat airport je. Kita turunkan separuh. Bye guys, happy holiday. Okay, kita turunkan separuh sebab kita nak pergi hantar kereta. Happy holiday guys. Bye guys. Kita parking kereta kat sini. Jom kita pergi ke airport. Let's go. Kita dah sampai airport. So nanti untuk detail parking dekat mana, nombor telefon dia ke apa, nanti Mel letak dekat description. So tadi kita turunkan Alung dengan Kak Il sebabnya mostly diorang ambil maksimum, tak semua yang ambil 6 dewasa untuk sekali jalan. So kita orang ada 6 orang kan. So kita orang kena macam separuh-separuh lah macam tu. Abang turunkan separuh, lagi separuh pergi parking kereta. Tadi parking kereta dekat Bukit Canggang. Sekarang ni saya nak buat outfit check. Sangat simple outfit airport kali ni sebab pagi-pagi buta kan. Tak ada shawl, knitwear, swajin. And my first time pakai Onitsuka. Padahal dah beli daripada bulan 11 tapi bulan 2 baru kita pakai. Okay, aku selalu cakap bagilah mic. Sekarang pukul 3.50. Diorang tengah makan. Sekarang pukul 3.50. Baru settle pasport dan juga check bag. Sekarang kita nak pergi dekat kita punya gate. Sekarang ni pukul 4 lebih. Agak ramai jugalah Sebab bila dah sampai Hanoi, Vietnam tu, kita akan ke Sapa yang tu 6 jam perjalanan. So saya rasa macam mungkin dalam perjalanan tu lah baru nak make up. Hanoi Q17. Kita nak pergi gate. Mana naik? Kita orang Q17. Q yang paling last 21. Agak hujung jugalah. Ada T-Life. Tu depan tu baru Q11. Jauhnya perjalanan. Finally kita dah sampai. Embrato untuk masuk. Sekarang ni pukul 5.21. Sambil tu kita tengok Mika. Tu Mika? Nampak Mika? Kita tengok orang kat sana tengah charge phone juga. Tapi wayar pendek. Sekarang 5.37 kita dah masuk kapal terbang. Kak E kat situ Alung, kat sini Anga, kita orang berpicah. So kalau macam ni, tidur lah weh jawabnya 3 jam perjalanan. Sekarang pukul 5.47. Ngantuk weh, tak tidur langsung. Finally we are arrived. Agak sejuk sikit. Tapi kita tak keluar lagi. Tapi sekarang pun macam tengah sejuk-sejuk sikit. Kita tengok pukul 9.28. Tadi kita orang landing. Kita betul-betul sampai dia parking tu pukul 9.15 pagi. Alhamdulillah kita selamat sampai. Nampak kabus-kabus. Macam ada kabus-kabus sikit. Ini rombongan Harimau Malaya. By the way, sebelah Mia tadi Mak Saleh. Dekat sini dia lambat 1 jam. So tadi kalau ikut masa Malaysia, kita orang sampai pukul 9 pagi. So kalau ikut masa sini, sekarang ni kita orang pukul 8.38 pagi. Weh, gate dia jauh ya. Mana Tony?
kita dah jumpa kita punya. So sekarang ni kita memang dah sampai dekat Hanoi, tapi sekarang ni kita nak pergi ke Sapa and dia akan mengambil masa 6 jam perjalanan. So saya harap saya boleh dapat sambung tidur dengan selesa. So ni kawasan dekat luar. Yeah, friend together. Maybe you have a. Sekarang ni tak panas lagi lah, tak tahulah mungkin baru pukul 8 ataupun macam mana kan. Tapi sekarang ni kalau setakat ni pukul 8.30 ni rasa macam genting-genting sikit. Dia macam ada sejuk-sejuk sikit-sikit, sipi-sipi dia bagi. Tapi katanya dekat Sapa tu sejuk. So kita tengoklah macam mana Sekarang ni kita tengah tunggu kita punya van. And itu kita punya driver dan juga tour guide untuk sepanjang kita orang dekat Vietnam ni. Dah sampai. Best ni. Saya kena duduk depan. Wih, baru selesa weh, nak tidur. Kita dekat R&R and dapat ni ada lunch. Sekarang ni dah pukul 11 pagi. Tak tahulah dekat mana. Sejuk. So cakap genting ni diorang punya macam R&R. Nasi goreng, ayam, telur, air asam. Sama belacan. Kau tahu driver di belah kiri. Kita lagi 26km nak sampai. Sekarang dah pukul 1.16. Memang tidur saja weh. Tu ni banyak blossom korang. Sebab sekarang dia tengah nak festival New Year. So banyak gila blossom. Tengok ni, jual, lepas tu ramai orang beli. Nak buat raya. About 10 days later. Dia still ranting-ranting. Tapi nanti bila dah nak raya, baru bunga tu akan berkembang. Dah sampai hotel kita. Kawasan dia kecil betul ya. Sapa House. Cuaca kat sini macam tengah macam kat Genting. Hi guys. Tengok sini. Hai. Tengok sini guys. Kita sumbat lift kecil. Nak duduk kat sompat. Dah sampai. Jom kita nak buat room tour. Kita masuk-masuk je. Ada toilet dekat sini. Dia ada shower. Ada tuala. Jangan risau. Sebab kita orang memang tak bawa tuala. Lepas tu jom kita tengok bilik dia pula. Tada! Kita orang 2 orang je tapi katil dia katil queen. Lepas tu dekat sini ada TV, ni makeup. Lepas tu ada kerusi macam ni. Mengopi-ngopi kat sini. Ni view kita orang. Allah. Mengharapkan kokolani blossom ni mekar tiba. So dekat sini tempat nak gantung ini almari ke letak kasut. Macam tu lah. Okay, itu sahaja bilik kita. Yang penting ada aircon. So sepatutnya hari ni adalah macam free and easy je. Tapi disebabkan hari ni cuaca sangat-sangat cantik, so kita orang decide untuk pergi Cat Village. Cat Village ni sepatutnya kita orang pergi esok. So kita pergi petang ni. Sekarang ni dah pukul 2 petang. Kita akan keluar dalam pukul 3 atau 3.30 macam tu. So kita boleh jimat masa lah esok. Okay, so kita dah ada aktiviti hari ni. Kalau tak, kita orang tak tahu nak buat apa. Kita orang just jalan-jalan bawah ni je. Sebab kat bawah ni ada Sapa Market. Lepas tu macam walk tepi-tepi sungai tu. Mungkin kalau tak pergi Cat Village ni, kita akan jalan-jalan sini je lah. Walaupun ada aircon dekat belakang, kita tak buka pun sebab sekarang pun memang sejuk. So ni memang muka daripada malam tadi. Tak makeup apa semua tak ada. So kejap lagi before kita keluar, kita nak pergi Cat Village, baru kita akan makeup. Jom, kita dah siap. Oh ya, outfit mama. Pakai long coat. Kita dah makeup. Outfit check. Nampak banyak bergantung ni. Outfit check. Semua ni from TikTok. TikTok shop, Iswati TikTok shop. This one Ali Shukri on Miss. Outfit check. Kita dah sampai. Cat Village ni kita orang nak pakai baju tradisional. Tengah beli tiket.
Kita orang jalan je. Kalau tak larat jalan boleh naik bagi tu. Ya Allah. Astaghfirullah. Daripada airport sampai kat sini. Kekecohannya. Ada Oyen. Oyen Vietnam. Oyen Vietnam. Saya lupa nak bawa lens. Dia kawan pakai lens lagi macam pop up makeup tu. Agak sejuk lah sekarang ni. Sekarang 19 Celsius. Macam dekat Genting, Cameron. Sejuknya. So that's why lah kita orang jalan hari ni. Sebabnya cuaca sangat-sangat cantik. Ni guys, kat bawah ni ada gelongso yang pakai pelampung tu. Ni harga untuk gelongso ni, 40,000. Main tu. Kita beli tiket kat sini. Ni harga untuk 4 orang. Okay? Wah, dia siap ada drone lah. Kakak nak pegang masuk tangan. Kakak tak nak pegang. Wow. Okay. Dengan tudung aku tu. Gila lah. Masa dia turun tu. Ya weh. Best weh tapi seram. Start yang dia nak turun sini ni. Start dia nak turun sini. Best tapi kelakar. Korang boleh juga kalau korang nak drone. Drone tu 100,000. Nampak tu? Ada drone. Tu. Tunjuk Angah pilih apa? Zero. Kita dah pakai. Kalau nak tambah yang dekat kepala ni, dia ada additional charge. So, tak tambah lah. This one, 200,000. Yang ni kena tambah 40,000. So, kita beli je satu. Lepas tu nanti nak ambil gambar, kita tukar-tukar je kat atas kepala. Ketat tau, dia pakaikan ni. Ketat. Ramai orang pakai. Saya ada fotografer. So budak-budak tu. Sekarang dah pukul 5:10. Jom kita tukar baju. Sekarang tengah sejuk. Abang bawa 3 beg. Cantiknya tu John. Jangan, dia kan nanti. Ingat nak naik bagi. Mencabar ni, mencabar. Kita baru daripada bawah tu. Korang naik tangga. Kita nak dinner. Jauh lagi hotel kita. Naik atas, naik atas. Dinner kita hari ni ada sup sayur, ada kari udang, telur, ayam, ikan 3 rasa, ada toge, and this one is Nescafe. Selepas kita dah makan, kita pergi ambil gambar pula dekat Sun Plaza. Lepas tu nanti kita akan jalan kaki balik hotel. So sekarang kita nak ambil gambar dulu. Kabus guys. Sekarang ni 14 Celsius. Sekarang baru pukul 7 malam tau dekat sini. Kabus. Kalau tak dia akan keluar asap. Ni Sun Plaza. Bangunan ikonik. Orang akan ambil gambar kat sini. By the way, kita orang pergi Vietnam ni, kita orang sewa kamera.
G7X Mark II. Tapi dah habis bateri. Padahal baru masukkan bateri yang kedua tau. And yang tu full charge. Tak tahulah. Baru guna berapa? 10 minit, 15 minit dah habis. Woo! Asap halal. Ni kita orang jalan-jalan je dekat sini malam-malam ni. Ha, korang ingat mulut korang je keluar asap, mulut dia pun keluar asap tau. Dia macam buat mohak ah. Oh ya. Sekarang dah pukul 8 malam. So kita orang pun dah balik hotel, rehat-rehat. Esok kita jumpa di next video. Bye.